Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang semua? Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel Tanah Sepalung. Pak Lang harap hampa semua dalam keadaan sihat selalu, dalam keadaan bahagia. InsyaAllah kita akan sambut Raya Haji minggu depan. Hari ni hari Isnin. Kalau hampa tengok video ni pada hari Isnin ke malam Selasa ke, video ni fresh lagi lah. Hari ni Pak Lang mula-mula nak bercadang nak pergi kebun. Tapi bila Pak Lang tengok lagi 10 hari lebih kurang gitu ya nak Raya Haji, Pak Lang terpaksa batalkan hasrat Pak Lang ke kebun. Sebab apa? Sebab Pak Lang terpaksa uruskan kerja hakiki Pak Lang. Macam-macam lah Pak Lang nak kena handle sebelum cuti Raya Haji ni. Jadi Pak Lang cuma buat konten sekitar rumah Pak Lang lah. Jadi hari ni baru-baru ni Kemarin Pak Lang pergi kedai Iko, beli teman Mak Lang beli barang. Kemudian Pak Lang nampak ada benih jagung manis. Lepas tu teringat dulu Pak Lang pernah tanam. Jadi Pak Lang beli untuk tanam untuk makan lah. Teringin nak makan jagung tanam sendiri. Jadi insyaAllah ada hari ni juga barang Pak Lang sampai, iaitu pokok durian nok keracip dengan pokok abiu. Pak Lang nak terpaksa pindah ke polybag. Jadi jom insyaAllah, jom hampa ikut teman Pak Lang. Pak Lang akan cerita lah sebab apa Pak Lang kena pindah ke polybag hari ni juga. InsyaAllah jom. Semalam Pak Lang pergi kedai Iko. Pak Lang belilah sikit. Pak Lang beli ni. Ni. Benih jagung. Bila tengok benih teringin pula nak makan jagung yang tanam sendiri. Jadi Pak Lang belilah. Jom ikut Pak Lang. Kita pergi tanam jagung. Pak Lang buka dulu. Dah bagi dua. Okey. Ada berapa? Ni. Kalau hampa tengok merah-merah ni, ini ubat supaya benih ni tak kena makan serangga apa lah. Ada berapa? 2, 4, 6, 8, ada 10. Jadi 2 pack ni 20 lah kot. Buat macam ni. Alang-alang tanam semua sekali lah. Pada tulis ni kod nombor 805 jagung manis. Jagung manis expired dia tahun 2029. Hari ni pun 2, 4, 6, 8, 10. 6. Okey. Dah kita rendam dulu dengan air. Pak Lang tak mau guna air baik lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita rendam dia dulu sebelum tanam. Paling kurang 2 jam gitulah. Okey. Pak Lang ingat tanam kawasan sini lah, tepi-tepi ni je. Pada Pak Lang, pokok jagung ni kira macam tanam buang. Jadi tak kisahlah tanam kat mana, celah-celah mana pun. Sebab apa? Bila kita tanam dia dalam 2 bulan tu dah boleh makan. Kemudian pokok dia pun cabut buang. Macam tu. Jadi untuk tanam jagung ni pada Pak Lang tak rumit lah. Bubuh je lah. Asalkan dia hidup, dia keluarkan hasil yang baik lah. Macam tu lah. Lepas tu cabut, buang. Ataupun kalau nak replace tanam balik, boleh tanam balik.
Ejah dia Pak Lang buat busut. Mini busut lah. Adalah dalam ketinggian dalam 1 kaki lah. Lebih kurang 1 kaki macam tu je lah. Ni benih hak tadi memang tu, yang Pak Lang dah rendam dalam 2 jam gitu lah. Okay, Pak Lang buat lubang lebih kurang Pak Lang masukkan 2 biji lah satu lubang. Dia ada dalam 20 kan. Pak Lang agak-agak lah jarak dia setengah kaki macam tu je lah. Agak-agak lah, biar dia merimbun kat situ. InsyaAllah kawasan ni nanti akan ada pokok jagung lah merimbun kat sini. Yang ni Pak Lang main tanam je tau. Pak Lang tak ada nak ikut spek mana-mana lah. Yang penting InsyaAllah dalam masa 2 bulan, dalam 2 bulan lagi Pak Lang boleh makan jagung fresh. Jagung manis. Lepas tu Pak Lang cabut dia, tanah yang Pak Lang buat busut ni Pak Lang boleh rawat balik dan guna untuk tanam pokok yang lain. Macam ni Pak Lang buat. Satu lubang Pak Lang bubur 2 biji. Mudah-mudahan tumbuhlah semua, tumbuh membesar dengan sihat. Ayak yang Pak Lang rendam tu Pak Lang siram dia lah. Sebab apa? Ayak ni dia ada ubat serangga yang depa bubuh lah, yang masa kedai ni buh. Jadi Pak Lang siram sikit-sikit lah. Jadi tak ada lah, mudah-mudahan tak ada serangga yang curi benih dia. Dah settle, kita tutup balik ataupun kambuh balik benih yang ditanam. Kambuh elok-elok. Yang ni botol spray Pak Lang 2500 ml. Pak Lang nak ambil yang ni ayak hujan. Pak Lang tahan ayak hujan. Ayak ni Pak Lang nak ambil dalam 2000 ml saja. Nak siram benih jagung tadi lah. Okey tu. Saya okey 2000 ml lah tu. Pak Lang akan gunakan Regen SC. Regen SC ni ubat semut lah, ubat anai-anai, apa-apa kat tanah tu lah. Tujuan Pak Lang nak siram dia ni sebab Pak Lang tak mau
benih jagung Pak Lang ni kena bawa lari dengan semut. Jadi 2000 ml ni dia pakai 2 ml saja. 1 ml sama dengan 1 liter ayak lah. Jadi 2000 ml ni bersamaan 2 liter ayak. Pak Lang pakai 2 ml dia sajalah. Kasi goncang sama dia, kau-kau punya. Pak Lang siram macam tu lah, guna tangan lah supaya tanah tu tak rosak. Baru buat batas, baru buat busuk tadi, buat batas, jadi dia, tanah tu masih lembut lagi lah. Tanah yang Pak Lang guna untuk buat busuk ni campuran 8 dalam 1, 8 in 1. Kalau hampa tengok video Pak Lang yang lepas, Pak Lang ada cerita lah macam mana Pak Lang buat tanah ni, Pak Lang campur tanah ni. Ni Pak Lang punya ubat semut tu lah, Regen SC. Pak Lang beli dekat Shopee, repack punya. Dia kalau yang betul punya harga 100 lebih, tapi Pak Lang beli 100 ml saja dalam RM23 lebih lah. Tanam jagung dah settle. Jom ikut Pak Lang. Pak Lang nak pindah 2 pokok yang Pak Lang beli kat Shopee, baru sampai hari ni, hari Isnin. Tadi tengah sampai. Tu pokok dia, pokok abiu dengan pokok durian Nok Keracip. Yang ni pokok abiu. InsyaAllah 2 ni hari ni juga Pak Lang akan pindah ke polybag. Biasanya kalau Pak Lang beli, bila sampai Pak Lang akan biar 2-3 hari dulu. 3 hari lah paling minimum, supaya pokok ni tak terkejut sangat. Tapi disebabkan Pak Lang tengok dia punya polybag dia tu laih sangat, laih sangat, Pak Lang terpaksa tukang. Hampa tengok lah sendiri, macam tu, halui kecil lah. Sebab apa, dia nak, seller ni tak mau bagi berat sangat dia punya post tu. Yang ni pun sama lah, nampak sedih sangat. Jadi Pak Lang terpaksa tukar. Mudah-mudahan pokok ni dapat survive lah, sebelum Pak Lang pindahkan mereka ke kebun Pak Lang. Tu kotak dia pun ada lagi. Tadi tengah hari sampai, Pak Lang buka, lepas tu Pak Lang letak kat tepi tu. Petang ni baru Pak Lang nak pindah ke polybag. Macam biasa Pak Lang akan guna tanah yang Pak Lang bancuh ni lah, yang Pak Lang campur ni, 8 dalam 1 ni. Pokok ni Pak Lang dah cari dah dekat nursery. Kalau boleh nak beli dekat nursery terus lah, lebih fresh kan, dan kita boleh pilih. Tapi tak ada, pokok abiu tak ada. Lepas tu durian pula, kalau musang king duri hitam tu memang berlambak lah. Tapi kalau nak macam Nok Keracip ni, bakar-bakar siam ni, tak ada. Jadi Pak Lang terpaksa beli secara online ya. Ni kali kedua Pak Lang beli durian Nok Keracip dengan pokok abiu secara online. InsyaAllah Pak Lang akan pupuk balik lah. Mudah-mudahan dia cepat sesuai diri, cepat membesar, dia sihat fresh balik kat sini. Pak Lang akan pindah ke kebun lah, supaya dia lebih bahagia kat sana. Untuk pengetahuan hampa, pokok ni 4 hari tersadai dekat tempat penghantaran tu. Biasanya kalau Pak Lang order, contoh macam Pak Lang order hari Khamis lepas, hari Sabtu tu biasa sampai lah, lewat-lewat pun hari Ahad. Tapi kalau Shopee SPX tu, dia hantar walaupun hari Ahad. Tapi yang ni sebab seller ni guna pos laju, jadi pos laju ni hari macam hari Ahad dia tak jalan, jadi hari Isnin tu baru dia hantar lah. Tu yang sampai hari Isnin tu. Jadi pokok ni dia duduk dalam kotak tu lama lah, dia tak kena cahaya, macam tu lah. Tu yang nampak dia macam macam tu sikit lah kalau pokok durian ni. Tapi kalau abiu tu nampak okey. Tu dah nak siap dah polybagnya ni.
Tadi Pak Lang tunjuk tadi tu akak dia, akak tunjang dia. Dia berpintai. Dia berpintai, dia pusing, dia nak jadi macam ubat nyamuk tu. Jadi Pak Lang potong lah supaya akak dia tu lurus tikam tanah. Dia akan jadi pasak bumi nantilah untuk pokok ni teguh. Settle satu. Satu lagi pula. Macam tadi juga Pak Lang isikan tanah ke dalam polybag yang baru ni. Pak Lang perasan pokok abiu ni pun dia ada akak tunjang rupanya. Yang dulu Pak Lang beli, Pak Lang tak perasan. Jadi Pak Lang nak cuba luruskan akak tunjang tu sebab dia nak bersimpul dah tapi tak berapa teruk sangat. Pak Lang cucuk dengan jari, buat satu lubang supaya dia nak lurus dia, tapi tak boleh. Jadi Pak Lang terpaksa potong dia jugalah. Dia tu Pak Lang potong, Pak Lang buang. InsyaAllah dia akan tumbuh akak tunjang yang baru lah. Dan akak tunjang baru ni akan lurus lah ikut tanah. InsyaAllah. Settle 2 pokok. Pak Lang tambah sokongan pokok ni dengan menggunakan kayu buluh supaya dia tegak lurus. Dan lagi satu, kalau pindah ke lapangan nanti ataupun bila datangnya angin yang kuat, pokok ni tak patah lah. Sebab apa? Sebab ada buluh yang sokong dia. Macam biasa Pak Lang akan letak dekat sini. Sini tempat macam apa tengok kalau video Pak Lang yang lepas, Pak Lang ada cerita sini tempat menunggu queue sebelum dipindahkan ke kebun. Jadi pokok-pokok yang hampa nampak dalam polybag kat sini ni semua tunggu queue lah sebelum ke kebun. Macam tadi juga Pak Lang akan guna Regen SC ni untuk siram dia supaya, sebab apa? Sebab tadi Pak Lang tengok polybag yang nursery tu pakai, dia banyak sangat sekam padi tu banyak sangat. Jadi bila sekam banyak sangat, semut suka. Bila kena ayak dia jadi lembap, semut suka. Jadi Pak Lang akan siram dia dengan ubat semut ni. Sebelum Pak Lang siram dengan ubat semut, ubat nanai ni, Pak Lang ikat dululah pokok ni dengan guna kabel tight. Pak Lang akan ikat ke batang buluh yang Pak Lang pasak tadi tu. Macam tadi juga Pak Lang menggunakan air hujan. Pak Lang tahan je badi-badi macam tu, maka adalah air hujan sikit. Pak Lang akan bubuh macam biasa, macam tadi juga 2 liter
Pak Lang akan campur dengan ubat ni, kemudian Pak Lang akan siram. Ubat ni Pak Lang beli 100 ml dengan harga kurang sikit RM25 lah. Kalau beli satu botol dia, yang bukan repack nya memang 100 lebih lah harga dia. Dalam 130-40 macam tu, tak silap Pak Lang. Jadi untuk 1 liter 1 ml, jadi satu botol yang hampa tengok Pak Lang beli ni boleh pakai untuk 100 liter. Jadi tadi Pak Lang nampak kat tanah tu memang ada semut lah, sebab tu kenapa hampa tengok semua yang Pak Lang tanam, Pak Lang guna ubat ni sebab Pak Lang nampak semut. Jadi Pak Lang siram dia insya-Allah untuk seminggu sekali lah kot. Sepanjang dalam 3 kali biasa macam tu, insya-Allah settle lah masalah semut ni. Kemudian bolehlah siram dalam sebulan sekali, sebagai langkah pencegahan yang tu lah. Alhamdulillah settle semua. Okey, alhamdulillah, nampaknya sampai ke penghujung lah rancangan konten Pak Long untuk kali ni. Alhamdulillah selesai pindah 2 pokok dalam polybag, pokok abiu dengan pokok durian bakar Thailand, nok keracip, dan Pak Lang tanam jagung manis tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah kepada semua yang menonton, yang sudi klik tengok. Jangan lupa kalau hampa nak tengok perkembangan pokok-pokok Pak Lang, nak tengok apa yang berlaku dekat perkembangan jagung yang Pak Lang semai tadi tu, hampa follow, hampa subscribe. InsyaAllah Pak Lang akan update perkembangan dia di konten-konten yang lain nanti. InsyaAllah sampai ke boleh ambil makan. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.